Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Hari ni simple je. Kita ada Suzuki Jimny kat depan kita ni. So apa yang kita buat dekat Suzuki Jimny ni? Okay. So ini kita ada boxes yang kita balut dengan karpet. So ini semua portable boleh cabut, boleh pasang balik. So kita malas nak cabut balik. Kita dah pasang je cantik kan. So kita tunjuk sikit-sikit lah. Kita tunjuk sikit-sikit ni. Ni boleh cabut. So ini pun boleh cabut. So bila kita dah install box ni, kita just slot in je. Dia punya cover. Okay, mantap. Mantap ya. Kalau ada cover semua. So ini seperti biasa kita buat soft close. Sini pun kita buat soft close juga. So ini yang best ni. Ni ada tray So ini tray pertama. Dan kalau kita nak besarkan lagi tray ni, dia ada 2 layer guys. So boleh masak kat sini, boleh letak barang, masak, letak barang kat sini. Okay, so masukkan balik. Ni ada lock Sini ada lock. Kemudian baru lagi, dia ketat lagi. So kita kena kuat sikit lah. Gitu. So dia lock lah. Desain Rahmah lah ni. Desain Rahmah ni. Ini kalau korang ada kereta kecil-kecil, Suzuki Jimny nak buat portable, boleh. So kita pergi depan pula. So ini depan ni boleh buat jadi katil, boleh jadi meja. Ni pun sama juga portable, boleh cabut-cabut Contoh. Nampak? So dua keping boleh cabut. Kita nak install dia, kita just slot in je. Ni memang mantap Mantap ya. Alhamdulillah. So kalau nak baring nanti, owner akan turunkan seat ni jadi stand kat depan lagi, tapi ini pun dah cukup kuat dah. So kita dah cover semua. So macam mana? Hasilnya boleh tahan lah, insyaAllah. InsyaAllah ya. Mantap InsyaAllah. InsyaAllah. Kena Daflik TV lah. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Enjoy your trip. Ya, terima kasih. Okay, terima kasih. Kalau korang ada Suzuki Jimny atau van kecil-kecil nak buat macam ni, portable, boleh cabut keluar masuk, boleh roger kita. Right. Alhamdulillah ya. Bye.